Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan match ketiga kelayakan Piala Asia 2027 di antara Laos bertemu dengan Malaysia, main dekat Laos. Tapi fans Laos ni tak ramai sangat lah. Rasanya yang kena denda bola sepak Malaysia. Bola sepak Laos relax Malaysia mula dengan formasi 3-5-2 bertemu dengan formasi bertahan Laos 5-3-2. Dalam match ni Laos memang mudah hilang bola. Itu yang ball possession Malaysia pegang. Tapi dalam 15 minit pertama Malaysia tak agresif sangat attack. Cuba nak settle down, terutamanya main dekat atas padang Laos ni. Banyak kali player ni tergelincir. Ini macam level Stadium Nasional Bukit Jalil zaman skop air guna penyodok sampah tu je. Paling risau time player centre back Malaysia tergelincir time defending. Mujur je player Laos clueless bila sampai dekat attacking third. Laos ni kerap counter attack dekat flank kiri dorang. Hantar long ball, harapkan kelincahan kapten diorang Bon Pachan. Lepas 15 minit match ni barulah attacking Malaysia agresif sikit. Kali ni banyak attack dekat flank kanan, terutamanya belah Arif Aiman, dan juga high ball Malaysia agak berbahaya juga, terutamanya bila ada Romel Morales. Berbahaya je lah, tapi skornya tidak. Daripada 8 try, 2 je Morales on target. Tak tahulah kenapa posisi striker Malaysia ni badi sikit. Sebelum ni Romel Morales main dengan Kuala Lumpur City, elok je perform. Lepas dapat IC, lepas tu main pula dengan JDT, tiba-tiba performance jadi macam ni. Dalam bola sepak ni, kalau ada ball possession je tapi tak score, tak guna juga. Dalam match ni nampak macam gameplay Malaysia kembali ke level pasukan Asia Tenggara. Player Malaysia kerap juga kalah dalam situasi 1 versus 1 dengan Laos. Tempo, passing, movement, macam ada yang tak kena. Dah lah kena bersabar dengan gameplay Malaysia, kena bersabar juga dengan signal live ni. Aku ingat diorang pakai Nokia sabun time buat live ni. Time Arif Aiman score tak dapat tengok, time Dion School score pun tak dapat tengok. Second half Malaysia improve sikit bab attacking, pergerakan bola semakin smooth, tapi Romel Morales masih badi lagi nak score gol. Minit ke-82 Paulo Josue, Miki, Ramadan Saifullah masuk, hidupkan sikitlah attacking Malaysia. Gandingan Arif Aiman dan juga Miki nampak macam promising. Kembalikan balik kimia diorang time Piala Asia 2023. Akhirnya Miki berjaya skor gol ketiga Malaysia. Rizal Ahir 3 gol untuk Malaysia, mencatatkan 3 kemenangan setakat ni, 9 gol tanpa bolos. Sekarang ni Malaysia leading grouping dengan 9 poin. Itu pun kalau AFC tak potong poin lah sebabkan kes 7 player warisan ni. Kemenangan ni juga memberikan 6.77 poin FIFA. Dijangka akan menolak Malaysia ke ranking 119 daripada 123 sebelum ni. Lagi tinggi sikit daripada pasukan Togo. Itu je untuk video kali ni. Kita jumpa dekat stadium lepas ni, bertemu dengan Laos sekali lagi dalam match keempat kelayakan Piala Asia 2027. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.